Nama benda nama. Ahmad, Pak Mat. Ya. Nikah lagi. Apa suka? Kak molek masuk CD ni. Suka awak dah. Nikah lagi. Dak lagi. Nikah dah. Seorang, dua. Bini lari. Mana gitu? Kena mulat aku tanya kamu. Oh, bini lari. Tu kata kau puang, tak boleh agak sungguh kau puang. Handsome gitu lagi. Tak usah putus asa, Tuhan awak belaka kita ni kan. Bini lagi ke, anak lagi ke apa, semua kita duduk dalam takdir Allah. Berlapang dada, jangan marah. Dan nikah lain apa tak? Nak tak? Nak? Dah apa dah. Yakin rezeki daripada Allah. Bila kita kahwin dengan seorang perempuan atau perempuan kahwin dengan seorang laki-laki, faham tak? Dia mari di rumah kita tu, dia mari dengan rezeki dah yang tetap daripada perut mak dia. Betul tak? Betul orang beriman. Bukan dia mari seorang nak faham rezeki kita. Tak boleh. Rezeki kita dah masuk dalam mulut dia. Dia mari dengan rezeki dia dah. Mari dengan kiraman katibin suku. Mari dengan malaikat rahmat suku. Mari dengan malaikat yang beri rezeki. Suku dah. Mari duduk rumah kita. Yakin tak? Tak yakin sendiri. Yakin tak? Nak tak? Apa tu? Baru kemas. Nak kamu nak tunjuk? Kita beri. Tak usah takut. Nikah jaga anak-anak kita tak? Lagi kita beri nombor telefon. Orang boleh tahan kau putih. Suka lah dah. Orang kapal sungguh. Tolong sama-sama kita. Ingat kita gurau. Sungguh ni. Kita nak wiyak Kuala Lumpur boleh? Pak Mat? Orang Kuala Lumpur. Abi, nak? Suka pula dah. Abi Yus. Jangan marah tak apa.